matlamat menghalalkan cara. Jadi guys, inilah parti politik yang akan bertanding dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke, pilihan raya ke-16 ke. But, saya nak cerita pasal RCI tabung haji. Kenapa tiba-tiba timbul RCI tabung haji? 2018 kita tabung haji, tapi sekarang, dan bukan di Sabah, bukan di Johor, di Negeri Sembilan, cerita kononnya RCI tabung haji, dedahkan RCI tabung haji. Guys, dengar saya nak bagi tahu kepada anak-anak Negeri Sembilan. Korang sekarang ni, khususnya orang Melayu pengundi Negeri Sembilan, korang adalah sasaran daripada pihak Madanon ini. Sebab mereka tak nak korang keluar mengundi. Ini saya punya pendapat, yang saya yakin korang setuju dengan saya. Kenapa tiba-tiba timbul isu RCI tabung haji dalam pilihan raya Negeri Sembilan? Semua orang tahu, orang Melayu tak undi PH. Betul tak? Undi PH je. Korang tak undi PH. Adalah sikit-sikit bodoh-bodoh semua kan. But majoriti pengundi orang Melayu Negeri Sembilan takkan undi Pakatan Harapan. Jadi dia terpaksa keluarkan isu kononnya pemimpin UMNO, Songlap, Sakau dan berkaitan dengan tabung haji. Untuk menyentuh hati perasaan orang Melayu. Supaya orang Melayu yang memang tak sokong PH, takkan mengundi PH. Tetapi oleh kerana tabung haji ni, media akan mainkan minggu depan ni, so orang Melayu pun tak nak keluar mengundi. Cerita dia gini je guys. Dia orang tak nak korang, orang Melayu, Negeri Sembilan, keluar mengundi. Sebab politik ni, dia nak menang pilihan raya. Mana-mana parti politik. So strategi PH adalah untuk divide and rule. Pecah dan perintah. So mereka perlukan undi kaum Cina, kaum India, dan itu sebab mereka mainkan isu perkauman. Minggu depan akan ada lagi isu perkauman yang dimainkan. Kita tengoklah. Khususnya melibatkan kaum India. But orang Melayu, dia nak pastikan jangan keluar mengundi. Supaya dalam isu tabung haji ni, orang Melayu yang dah geram dengan PH, tetapi rasa kecewa dengan UMNO, tak keluar mengundi. Jadi kepada anak-anak Negeri Sembilan, ini bukan isu RCI tabung haji, isu Sakau, bukan. Ini isu nak menyelamatkan negara ni. Ini tanah Melayu. Tanggungjawab kita, orang Melayu, untuk menyelamatkan negara ni. Jadi kepada anak-anak Negeri Sembilan, pastikan keluar mengundi pada 1 Ogos. Mesej senang je. Kita nak selamatkan negara. Kita nak talkinkan PH. Tapi kalau orang Melayu tak keluar mengundi, tak ada guna. So, kunci dia adalah pada penyatuan orang Melayu dan dibuktikan dengan kerjasama UMNO dan PAS bagi pilihan raya Negeri Sembilan ni. Dan sekarang ni tinggal pada korang je, orang Melayu. Sama ada korang nak keluar mengundi ataupun engkau duduk rumah, biarkan Pakatan Harapan bermarajalela. Jadi guys, 1 Ogos keluar mengundi. Dan minggu depan jangan masuk perangkap. Relax dalam hutan. Assalamualaikum.